Assalamualaikum. Hai guys, selamat datang ke My Backyard Garden BYG ataupun Build Your Garden. Okey, bersama saya Bakri 69. Saya akan update dalam video YouTube saya. Selama ni pun saya buat kerja tau. Cuma saya tak update dalam YouTube. Okey, ni saya nak update lah video ni untuk permulaan yang baru. Saya akan update semula lah. Okey, mai jalan. Hari tu tak nampak lagi jalan pavement yang saya buat ni kan. Ni dah siap lah. Cuma saya nak catkan corak-corak di lantai ni bagi cantik lah. So ni ada batu pelapik daripada rumah lama lah bapak saya. So bila tak guna saya angkat ni dan cat-cat sikit lah, buat decoration sikit supaya nampak menarik lah taman ni Okey, tujuan saya buat taman ni satu untuk bagi anda inspirasi kepada anda untuk buat taman anda sendiri lah. Build your own garden lah belakang rumah ke, depan rumah ke, tepi rumah kan Okey, di sebelah ni ialah saya plan untuk saya punya taman vegetable lah. Okey, tanam sayur-sayuran lah, pelbagai sayuran. Okey, projek ni akan mula lah sekejap lagi dah. Sekejap lagi dah, nantilah dia akan bermula. Okey, so jalan sini. So banyak batu-batu ni lah yang saya dah decorate ni, nampak cantik sikit lah. Okey, ni di belakang rumah saya, ni rumah saya lah. Okey, okey, ni jalan ni belum letak semen lagi, dah siap dah sampai ujung sana kan, sampai tempat buangan sampah tu dah siap dah, cuma saya belum letak semen di atas dia lagi lah. Okey, so selekoh yang pertama ni, okey, pokok bunga ni saya dah tunjuk dah sebelum ni saya dah update pokok bunga daripada dia buruk duduk di bawah tu, saya dah angkat dia naik ke atas, dia akan jadi bunga lah. Hari tu dah berbunga sekali cantik Apa bunga apa great wine apa benda okey, tak apa. Pokok bunga ni cantik Saya akan buat rumah burung di sini rumah burung. So ini pintu dia masuk lah. Saya dah kumpulkan kayu-kayu lama ni. Okey, kayu-kayu lama ni. Okey, plan dia di sinilah dengan bumbung lama. Saya banyak gunakan barang-barang kita semula Okey, mai saya tunjukkan kenapa projek saya ni lambat hari tu saya tak update. Okey, mai sini. Okey, hari tu saya ada buat longkang tau Longkang ni saya korek secara manual. Okey, saya korek dengan cangkul sikit-sikit ni ada gambar saya buat kat bawah ni. Okey, longkang ni saya korek sikit-sikit dengan cangkul dalam ni. Okey. Lebih kurang 2 kaki. Okey. So saya bawa bata. Rancangan saya nak buat longkang ni daripada sana, tunjuk sana. Ujung tu daripada kawasan rumah lagi asalnya tadi yang kita lalu tu, dan dia akan berterusan sampai ke longkang besar, parit besar kat ujung sana lah. Okey, itulah saya punya cita-cita lah. Tapi tak habis lagi. Yang tu baru duk korek. So yang ni saya siapkan dulu sebab apa tau? Sebab di tapak di atas ni saya akan buat rumah burung. Okey. Sini saya akan buat binaan yang pertama saya lah. Rumah untuk burung baji baji bird. Okey. Okey. So ni saya sebenarnya dalam proses pembangunan ni akan bermula mungkin dalam minggu ni lah. Hati-hati belakang tu ada longkang jatuh lagi. Okey. 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 So ni batu-batu. Di sini saya letakkan juga ada lampu. Ada satu ni je lah. Ada lampu solar lah. So malam-malam dia terang lah jalan lah. So saya plan untuk buh lampu semualah sepanjang jalan ni sampai ke sana. Okey. So sini ada kebun pisang sikit lah. Jadi kebun pisang banyak lagi di belakang sana lah. Dan kebun saya di tempat lain. So saya ingat saya nak buang semua pokok-pokok pisang ni. So ini selekoh yang kedua ni. Saya plan untuk buat apa kita panggil sangkar ke kambing apa dia panggil kambing, kandang. Okey, kandang kambing. Okey, sini akan saya buat kandang kambing di sini. Okey, sini lah, di sana lah, macam tu lah. Okey, dan saya ada satu lagi selekoh. So di sini tempat ni saya dah cerita dah dulu saya akan buat tempat kita semula lah, hasil-hasil bahan-bahan organik pertanian dan bahan-bahan buangan organik daripada rumah tu saya nak buat kita semula baja organik. Okey. So tu plan selepas ni lah saya buat sang burung dulu, kambing dulu Okey. Kalau kita pergi terus kat sini. Okey, di sini kemudian saya buat longkang nanti kat sana kan. Siapkan longkang tu. Saya akan buat reban ayam kat sini belah ayam sikit lah. Okey, boleh tak makan daging ayam dan telur semua lah. Okey, so jimat kos. Okey, itulah rancangan saya. So dalam video ni saya cuma nak update saja saya takut anda sudah kehilangan saya, tak follow saya lagi So banyak juga kerja yang saya buat lah sepanjang saya tak ada update video ni
So cuma saya tak sempat nak ambil video dan update ke dalam YouTube. InsyaAllah follow terus Bakri 69 Backyard Garden ataupun Build Your Garden. Okay, itu saya punya kempen lah. Saya punya kempen untuk anda semua. Cuba buat taman keliling rumah, tepi rumah, depan rumah, belakang rumah. Okay, buat taman bunga lah. So kita cantikkan kawasan rumah. Cantikkan Malaysia. Cantikkan dunia kita lah. Okay, itu saja untuk kali ini. Follow terus Bakri 69. Subscribe jangan lupa. Bye.